Lelaki dakwa diugut pekerja pasar borong Seri Kembangan. Aku baru dapat satu ancaman daripada salah seorang pihak ataupun pekerja. Seorang lelaki dikenali sebagai Rif Sharafuddin mendakwa menerima ancaman dari salah seorang pekerja di Pasar Borong Seri Kembangan, Selangor. Menerusi video yang dikongsikan, Rif mendakwa menerima audio yang mengatakan dirinya diancam kerana membongkarkan isu longgokan sampah di Pasar Borong berkenaan. Katanya dia sudah mengenal pasti individu yang bertindak membuat ancaman itu, namun tidak gentar untuk terus membongkarkan aktiviti salah laku oleh warga asing. Assalamualaikum guys. Hari ni aku ada berita buruk aku nak sampaikan. Kalau korang tengok video aku ni, pakat-pakat share. Apa yang aku buat selama ni Alhamdulillah berjaya, tapi ada lagi pengkhianat dalam negara. Aku baru dapat satu ancaman daripada salah seorang pihak ataupun pekerja Pasar Borong Selangor, Seri Kembangan. Jom kita dengar sama-sama apa yang dikatakan. Halo, info. Tadi bandaraya ada lalu aku kan. So dia kata, budak gemuk mana hak dia buat live kat belakang. Dia cakap banyak sampah lah. Dia kata, yang dia buat video, dia buat rakam-rakam tu. Dia kata, dapat aku kenal lah. Dia cakap yang selalu buat live kat belakang. Aku rasa yang gunting rambut barber tu. So yang dia kata, dia mention PKNS lah. So dia kata, dapat kat aku, sakit je. Batak mana. Adakah beliau sebagai pengkhianat negara yang kita cari? Dan ini kita saksikan hasil risikan yang saya dapat, dan ini muka orangnya. Please pakat-pakat share, pakat viralkan. Walaupun sekarang saya rasa dah tak selamat, saya tetap akan teruskan perjuangan saya. Pendedahan demi pendedahan akan berlangsung. Korang akan tengok. Follow saya, gang. You ludah sini. Yes. Nampak kan? Ha? Batuk, you makan sirih, you ludah sini lah. Diorang sudah bersihkan, you orang buat lagi sampah. Saya sudah bagi tahu tau, sini tak boleh ludah. Ludah lah dalam botol, bye. Baik, ni nampak? Baru ludah ni. Merah lagi, berair lagi. You orang makan, jangan sini ludah. Tengok, dia tak kasihan kan orang kerja. Orang bagi tahu dia tak boleh ludah suka hati. Sudah penat bersihkan, you orang buat sampah lagi. Itu pesanan, tak boleh marah-marah. Panas hati lah kalau you punya rumah kan, orang kasih kotor. Suka kah? Tak ada suka kan? Tolong duduk sini, jaga kebersihan. Sampah jangan buang merata-rata. Ni rumah sampah sudah ada, tong sampah besar sudah ada. Mau ludah, itu longkang ada. Jangan macam ni lah kawan. Sudah datang, jaga kebersihan. Jangan tunjuk kepala. Kalau mau tunjuk kepala tak apa, nanti kita datang kali kedua. Lori dah ramai ambil orang. sampah. Ada orang rekod lagi. Lori dah ambil sampah ke bang? Dah. Kita orang nak pesan supaya dia orang jangan ludah-ludah je. Okay guys. Okay, geng, ni dah ada satu tong. Lepas sana dah bersih. Nanti cakap lah dengan you orang ramai-ramai lepas sini kan, tolong bersihkan. Nanti tu bersihkan sekali boleh? Saya bagi masa seminggu, 7 hari, boleh ha? Sudah bersih ha? Sudah, mantap. Diorang bagus bekerjasama. Macam ni baru betul jaga kebersihan. Jangan buang sampah. Nanti siapa buang sampah sini, you report sama saya, boleh? Boleh. Siapa buang-buang ini macam mau pindah rumah ke apa ke, kalau buang sampah sini, bagi tahu saya. Lagi kat sini. Kena rompak. Apa pasal? Tak tahu lah lalu sini ada gelap sikit kan tengah malam. Siapa yang buat? Tak tahu lah ya, orang benar yang. Siapa yang kena rompak? Dia basah, balik kerja basah macam tu.